Okay, so kembali lagi dengan Trustmatic Autoband. Hari ni kita nak share progress kerja dekat workshop. Dekat kita hari ni kita nak tunjuk sikit model-model yang masuk lah. Kebiasaannya kalau dekat Autoband ni memang Mercedes lah kebanyakannya yang masuk kat sini. So kat sini kau tengok yang ni A250 facelift. Kalau kat tepi sana kita ada A35. Yang tu buat normal service dan juga fully checking. Lepas tu yang kat sini major repair untuk engine lah, engine leaking. Technician dah bawa turun. Yang video sebelum ni kau tengok, dia orang buat video turun engine untuk repair leaking tu. So sekarang dah pasang balik, tinggal nak running dan test drive lah. So untuk yang belakang ni, yang ni S-Class. S-Class isu dia steering berat. Bila start pagi, dia punya steering bila nak pusing tu dia berat lah. So yang ni pun case elektronik punya part. Semuanya kita tengah buat proses checking lagi lah, troubleshoot lagi. Untuk proses troubleshoot memang kita perlukan masa bergantung kepada masalah. Lama ke tak lama tu kita akan inform kat customer lah. Kalau ikutkan, kita pun tak nak ambil masa tu agak lama sebab kita nak proses kerja yang cepat untuk buat repair berkenaan kereta-kereta yang lain yang masuk lah. Tapi hari ni aku nak fokus untuk satu kereta lah. Untuk model kat belakang ni, yang ni A250, yang ni facelift lah. Facelift tahun 2022 lah. So kereta ni daripada center lagi, customer ada bagi tahu dia punya isu temperature. Dia naik warning temperature dekat meter. So dah banyak kali checking tak jumpa masalah dia. So sekarang ni kita buat troubleshoot dulu. Berkaitan untuk temperature ni, untuk coolant temperature memang banyak lah. Sebab isu untuk model Mercedes, tak kisah untuk Continental, dia banyak sensor. Kebiasaannya dekat first kali kalau datang dekat workshop memang kita akan check dia punya coolant system lah. Coolant system yang berkaitan, first kita check dia ada kurang ke tak dia punya coolant. Lepas tu kita akan check semua sensor lah dekat dia punya engine tu. So untuk case-case troubleshoot macam ni memang perlukan masa yang agak lama. Bergantung nasib juga lah. Kalau kita troubleshoot tu kita dapat jumpa awal, maknanya proses troubleshoot tu tak lama lah. Tapi biasanya kalau case special macam ni, sebab customer dah cakap 5-6 kali dah hantar dekat service center tapi masalah yang sama tu tak settle juga. So kita perlukan masa untuk buat checking. So untuk yang berkenaan dengan troubleshoot ni, biasanya kita akan suggest customer tinggal kereta lah untuk buat checking. So untuk korang yang berhampiran Cyberjaya dan Putrajaya nak check ataupun nak repair kereta konti korang, tak kisah Mercedes, Volvo ke, BMW ke, boleh datang ke bengkel kita orang di Trustmatic Autoband, Taman Putra Perdana Puchong. Kita buka daripada hari Sabtu hingga hari Khamis ni. Apa-apa boleh klik link bio.